This is Temerloh. Kita akan mengharungi lautan manusia. Let's go. Benar. Saya nak beli. Apa kita nak beli? Cari sata, berlinding. Apa lagi? Ada dia macam-macam bubur juga. Mother nak cari apa? Nanti kita tanya dia. Pasar dia, one way is about 2 kilometers long. If you park at point A, you need to walk back to point A. So kalau you walk the entire length, there's like to and fro 4 kilometers, and there's many stores. Can you remember which store you want to buy from? If let's say at the beginning you already think that you want to buy from the store, no way. So policy is, do you think it's berpatutan harga, just grab it. Kalau nampak terus grab. Yeah, there is slim chance of you getting that place again. Kedai ni jual presiden saja. Scan atas. Kangkeli patin. Kawan-kawan, lepas tu moleknya blender pun boleh. Oh. Supaya dia jadi. Seberang, what's over there? So today kita nak berjalan-jalan di Malaysia, Pahang, Temerloh. So right now we are on the way from Cyberjaya to Temerloh, Pahang. Sebab apa kita pergi Temerloh? Kita pergi Temerloh saja. Nak tengok Temerloh? Itulah. Kita tengok apa yang ada kat Temerloh. Tapi semestinya kita kena pergi pasar pagi yang terpanjang di Malaysia, di Temerloh. So we'll bring you over to Temerloh to do some sightseeing. What's there in Temerloh, what to enjoy in Temerloh, and what you can do in Temerloh. So sekarang kita just enjoy the view while driving down the highway to Temerloh. Okay, kita sekarang dah exit highway daripada highway mana tadi? Apa Karak Highway? Bentong. Bentong Karak Highway. We are at Lancang, going down to Temerloh, reaching in another 30 minutes, 35 minutes. So kita jalan perkampungan. So you see there perkampungan dia. Cantik je. Pokok kelapa. Di belakang kan pokok kelapa, rumah perumahan kayu kampung. Dan jalan yang sangat luas. Pemandangan cantik di Lancang. Lagi 30 minit kita akan sampai Temerloh. Dan Sama sekolah dia. cerita pasal Temerloh. Ya. What's that? Lemang Pahabah. Usul ni rumah. Oh, Masjid. Kita ada bukit di hadapan. Kalau yang hikers boleh panjat kot bukit-bukit ni. Siapa hiker? Hikers. Tapi tu lah, saya tadi tanya tadi waktu highway di sini lawa je tanya pemandangan dia macam kat Jepun. So this is so we were told just now ada untuk nak memotong. Sekarang lah masa untuk memotong sebab ada 2 lane for you to cut. Sebentar lagi dalam 100 meter 2 lane ni akan merge jadi 1 lane. Saat komentari jalan tu. So dah
Kita berada di Lancang. Lagi 30 minit out from Temerloh. So, tak tahu apa to expect kecuali pasar pagi di Temerloh. Anda boleh suggest apa ada di Temerloh? Maybe orang-orang Temerloh. Oh, dia punya tempat Temerloh titik tengah Semenanjung. Dia punya nama. Oh. Alright, kita dah sampai di Temerloh, the home of ikan patin tempoyak. But we are here for other things first. Kita nak makan Disara fried chicken. So kita ada lagi 2 kilo untuk sampai di Disara. Kita sekarang di Temerloh punya pekat. Jawi. Nampak Jawi? You guys nampak tak? West negeri apa? East kan memang Okay. Jawi. B Baya B. Alif ya Jim. Cha lah. Alif ya Cha. Ich. Baya P. Cha ke Jim? Oh tu apa tu? Ha? Oh, petrol. Oh, petrol. Dia lama. Dah lah dia baca. Itu Paya P. Terwalam. Troll. Oh, tak. Troll. Satu. Tak. Payah tak lah. Pet. Apa? Payah tak pet. P kan payah. Petrol. Oh, bukan petrol Petrol betul lah. Oh, petrol lah. Oh, petrol. Sebelum dia apa? Baya B. Alif ya Cha. Ich. Adalah H kan, ish. Ich. Oh, ich. Ha, H kan ada ich. Oh, BH. BH petrol. BH petrol. Mak geram tu dia. BH petrol. Betul tak? Answer je sebelah kiri. BH petrol. Kan Cha tu ya, 3 titik. Betul. BH petrol. Pandai ya. Pizza chicken. Let's see what we order. Sedap guys. Sedap. Kita dah pernah try. During our previous trip. Jom. Combo. Privacy gila. So we get 1 chicken, 1 combo. I don't know what is this. Combo dia ada bubur rupanya. Bubur and then burger. Time I tried the burger. So it's a beef burger. Beef burger, cheese, they got tomato, lettuce. That's it. Sini. Average. Burger is a burger. Average. Bubur dia bubur ayam. Dia macam krapso atas tu. So let's try. Very nice the bubur. Please take the meal. Chicken. Apa dia?
je, sedap. Excellent chicken. So, you guys yang dah try Disara chicken ni, Dah nampak. Memang dapat? tell us what you think Combo. of Disara. Combo yang 5 ni. We have wedges and Korean chicken also. Cheesy wedges. Coleslaw je. Okay. Sedap. So Husna, what you think of Disara? Sedap. Macam a brand that we know. Okay. Sedap. So Haris, how's your first taste of Disara? There's a good note. Mak tak cakap, Mak dah diving in already. Kita dah selesai makan Disara fried chicken. Now kita nak pergi jalan-jalan mengopi sekejap di Pekan Temerloh. So Kenangan coffee. We're gonna get Kenangan coffee after that. After Kenangan coffee, we're gonna head back to we are gonna check in. Yes. So of course, Disara fried chicken sedap is not sponsored, but I approve. Okay, kita jalan-jalan. Saya masuk kereta. To get some coffee after this. Allah. Jadi dah pakai air sangat. Right. Kita makan-makan di daerah mana ni? Pekan Temerloh. Pekan Temerloh. Temerloh. Chili Temerloh deh. Sebelah dia, Dianor. Dianor Cafe. Tak nampak lah. Because it's far. Ini jalan lah. Kita order siakap bakar. Oh. Ada seafood. Dengan kerang bakar. Ada Ni kerang ada bakar. lempengnya. Oh, lempengnya. Oh. Sedap. Oh, selera. Masakan panas. Gila. Dianor Cafe. Oh, cantik je billboard. You kenal je billboard je. Ni ada satu lagi. Another Yong Tau Fu. Oh, seafood. Seafood. Nice. Itu kita punya siakap. Siakap. Oh, you ada order. Siakap bakar. Siakap bakar Ambil sambal ke siakap bakar bakar sambal. Dengan sambal. Dengan kerang bakar. You nak sotong goreng tepung ke? Tak. Okay. I think nak. Char kway teow dengan Char kway. I think all good. dengan sana tu. Such ample space. Kedai warna-warni. Ada roti canai and cheese. Ada chapati kot. Kan? Sate. Sold out, babe. Sold out. You got like chicken, ice cream, mangga jeruk-jeruk, Tadi dia ada somtam. Tak tahu mak dah manage to order or not. and another ample space to lepak. Very nice. So you need to decide where you want to sit, and where you want to sit will determine which kedai you should order your air. Yelah, je kat sini ada 2 kedai. So dia kena bagi-bagi lah kan. Tapi food you can order anywhere. Food dia order. Yang kedai tu kedai apa? Dia jual apa? Tu sate. Oh, sate. Sate That's dia another sate. gemuk-gemuk sikit. Ni sate kurus-kurus. Yang tadi sate sold out tu sate We order kurus. food. Yang soal dia. Tapi bos dia tengah cucuk and hantar kejap lagi. Ya Allah. Power tak power? Power. Habis dia boleh buat baru So some of food dah arrive. Besar sikit. Ni sate dia kurus sikit. Yang sate sold out tadi. Tak, sate sold out. This one. Oh, this This sate one is sold sate out. sold out. Okay, that's the Yong Tau Fu. Siakap belum siap. Okay. Let's dig in. Maksudnya kita patut order yang belah sini tau.
Tapi sini dia okey kan? Dia okey. Oh, dia dah bagi-bagi macam tu Dia lembu apa? Lembu dengan apa? Daging. Kambing dengan Kambing daging. and daging. Ini ayam and daging. Oh, kambing yang daging. Patut Mak lah. ni gemuk. Ni gemuk ni. Bos dia top up belum? Lembu. Tak tahu, tak nampak. Tu lembu. Lembu. Tu kambing. Tadi tengok macam sama je, tak ada lagi. Masih kosong dia punya tray sate tu. Penuh. Tebal lah, tebal. Ikan mak. Sate sama hantar Sate. Kalau hantar ikan. Five out of 10. Masalah lah sate Kuantan. Dia dapat 5 pasal dia tebal. Itu je. Kan tu lah. Ni sate depan cili temeluk. Hati Kuantan sate Zul tu. Ha? Hati Kuantan sate Zul tu. Kot. Kan besar-besar. Ada tulang tu. Ini sate depan Cool Tech. Maksudnya bawa je. Tu. 5 out of 10 also. Air panas dia dekat lobby tu. Yang kalau biar dengan depan lift. Ada isi air. Let's try the Yong Tau Foo kering. Oh, Tu, kita mesti dengan kuah dia. Oh. Cap dengan kacang dia. Mak dia tebal betul. tu lah. Baru ingat nak gigit dia tebal. What can go wrong with Yong Tau Foo? The sauce. Ingat kan? Nothing. Okay. 6.5 out of 10. Tak adalah magnificent, but it's nice. Boleh dapat dia tak free je kan? Ha, ya. Gaul ataupun dia nacah kan? Pada tu lempeng kelapa plus gula susu. Sedap. Kita mana makan gula dengan susu? Lepeng dia good. Oh, tapi dia tak ada suruh garpu tak bagi Lempeng dia Tu saya nak makan ikan tu. Rata je. 8 out of 10. Ada adik. Mesti order. Tapi ni dia belah sana kan. Dia nak ikan ni. Kita Belah ambil sini. Belah sana. Jangan minta air tu. Apa minta? Di sini ni. Sedap. Ambil kan? Lempeng is good. Terasa kerang sambal je. Cute je. Dia rebus the kerang. Lepas tu dia macam letak sambal kering. Bukan sambal merah kan? Sambal ada rempah tu tak tahu. Dia kata masak rempah dengan sambal sama lah dia kata. Oh ya. Pak mana yang sama tu? I just cholit with the what's that lah? The sambal. Oh betul. Dia tak dapat detect lah dia punya apa sambal ni. Dia dah abang cakap. Kan pukul 9 dah sold out dah sate. Sambal dia sedap. Letak ikan tengah.
Kerang masak sambal. I will rate it as 7 out of 10. You ada craving, bolehlah makan. Sedap. Kena temelur. Alah. I kena ada value. Ini masak apa? Sambal belado kan? Masak belada. Masak sambal. Oh ya, tadi cakap sambal. Asal macam. Sorry. Ambil. Tak, apa yang cocok. Oh, okay. Itulah dah masak sambal yang berempah sama lah. Ni nak ni ambil lah. Mudah. Tak, Mana cocok. kau Arif? Sebab ada nasi jaya. Hasil. Sigor. Oh, So kalau dagang tak boleh nak usik kan. Nanti test. Sasa sikit. sedap. Abang sambal dia tak convincing lah. Sial, dia sambal dia. It's not convincing. Tapi sedap. Cukup rasa. Macam cair kan sambal dia. Yeah. Tapi nak lembab. Ha? Oh, is that the nasi goreng ke? Betul. Apa juga? Tempat. Okay, kita dah habis makan. Heading back to the hotel untuk beristirahat for day 2 di Temelloh. We are ready for our main How event. would you rate the thing? How would I rate the what? Kedai. The street food yang Temelloh, depan Cili Temelloh. Lambat sikit, tapi yeah, you should go lah. Go and try yourself. Because kat Temelloh tak banyak tempat. There's another one you should go. So tempat-tempat lepak juga. Kat kedai apa? Acu. Warung Acu. We did go there. Kita makan. I would say not too bad lah for the ambience. Cuma panas sikit kan angin. Jangan lupa bawa portable fan kalau ya. So that's all for us. Nanti besok kita akan pergi ke mana? Highlight. Pasar Sahari. The highlight. Gimana mak? Gimana Mak? Mana? Besok. Pasar Sahari. Pasar Sahari. Oh, Pasar Pagi Temelloh. Yeah. That's the Sekarang ni ada. Sekarang Bazar Karat. Pasar Karat. Pasar Karat. Tapak. Oh, but then at night lah. Oh, the Kira Pasar Karat dan Pasar Pagi bang. Oh, okay. Interesting. I tak tahu. I jalan-jalan ikut-ikut je. Okay. Selamat malam. Inilah purpose-nya kita sampai ke sini. Entah mana je kita punya entrance. Kita entrance ni daripada Stadium Temelloh kan. Sebelah sana sungai. Sungai Temelloh. So pasar ni sepanjang Sungai Temerloh. Right. So kita akan exercise sampai pagi. This is Yeah. our morning walk. So the previous time kita datang, kita park kat depan sana. Kita masuk daripada exit sana, so kita naik. So I think this side punya kita tak sempat jalan kan. Yang lagi dia ada. Sampai sana je. Kita waktu tu kan ada cabang 2. Kita datang kanan, kita pergi kanan. Ni cabang ni kita tak masuk. Yelah, kita sampai sana je. So I'll bring you guys over to Pasar Pagi Temelloh. Pasar Pagi terpanjang di Malaysia ke? Adakah ia benar? Ya, benar. Saya nak beli. Apa kita nak beli? Nak cari sambal belimbing. Apa lagi? Ada macam-macam bubur juga. Mother nak cari apa? Nanti kita tanya dia. Mother tengok je. Tahu je. Sedang pagi guys. Sedang pagi dia beli. Panjangnya. Oh, pekan sehari ya? Wow. Roti tu. Roti pound lah rasa. Okay, jom. Mangga dia besar-besar.
Wow. Looks so fresh. Kaki tu pijak tadi. Okay. Buat asam daun ni, asam Yeah. keping. Tempoyak. Tempoyak. Oh, the human traffic. It's just crazy. Dah macam bazar Ramadan sebelum subuh. Tak. Bazar Ramadan sebelah subuh. Oh, sekarang tengah musim lychee. Sambal. So, I think this side is banyak barang-barang pasar. So, you nampaklah sayur, tempoyak, ya. Temerloh famous for patin tempoyak, So, mestilah je tempoyak. Oh, that's emping. Yes. Berhenti bagi tahu nak berhenti. Satu. Ini isi kepala. RM2. Nak ini. Tengok bawah-bawah ni. Tak ada. Boleh okey tak? Ramai dia. Boleh lah. Kerana ini RM8 boleh. Biasa dia. Dia jual, kedai ni jual pokasi dia saja. Ada kuih-kuih. Dan kita sana ada kita menantikan penantian abang untuk ambilkan satu bekas. Pandan satu. Nak air soya? Scan atas. Satu air, satu pandan. Berapa Oh. tak? Ha? 6. Dia ada gula merah, gula putih, pandan normal. Asal orang kata ada dua-dua ada sedap ni, boh. Emping ada, boh. Tak ada yang kecil punya ke? Tak ada kau. Tak ada. Dah sekali, boh. Boleh sekali makan lah tu. Oh, Dah sekali. makan lah. You. Boleh. Ke? Ni padi pulut, boh. Ni padi gansau. Ah. Buat yang kita makan nasi sangat. Agak-agak garing. Lepas tu angkat cari kelapa parut, kelapa muda, gaul. Atas apa lah banyak mana nak isi. Gaul-gaul. Lepas tu moleknya blender pun boleh. Oh. Supaya dia jadi emping tu jadi macam emping tumbuk lah. Lepas tu gaul gula kelapa. Gula kabung. Style orang sini lah. Nak? Sedap lah kan. Ini Satu. padi pulut. Padi pulut. Dia padi pulut ni digaring sikit. Diranggut sikit. Boleh lah ambil yang Pulut ke pulut nak punya. dua-dua? Satu je. Satu je Pulut pulut. Cantik. Yang gerak. Jap. Bagi abang tu gerak. Ni yang gerak. Maintain. Bagi kat satu yang gerak. Oh, dia dah ada line.
This is some cool deal. Satu, pilihlah lauk-lauk. Jalur mas. Ada kek yang panas. Macam-macam kek. So pretty. Kek chocolate manis. Ni kena ambil jika ni pasal siapa yang suka ni? Yang ancang kan? Salah. Satu nanti tu. This is the Melo. Nak apa? Sini. Jangan tengok apa yang habis. Garlic cheese bread. Ketam pun boleh lah. Ketam satu? RM5? Dah ada line tu guys. Tangkeping. Kuala. Ikan keli patin. Kering. Fresh. Jus soursop dia sudah habis. Menarik dia punya. Kisar dia. Cantik dia punya balang dia. Yang this side memang dia punya store saya cantik. Sate. Fresh Avocado orange. satu. They got fresh orange if you like. They're fresh. RM6 ke? Ikan patin. Ada kolesterol kau kerak tidak kuasa Allah. Jadi Allah masa muda-muda matikan Allah tak ingat. Dia matikan itu selera aja. Belas yang mata wanita telah. Kalau kita cepat-cepat kau ingat dan masa kita memakan kebanyakan penyakit yang berpunca daripada pusat kita daripada pemakanan kita sendiri. Kita akan mengharungi lautan manusia. Let's go.
Ada lagu-lagu. And funding for Sate Cawan. Tak apa, biasa. Sibuk. Puas sekali ya. Oh, tengah musim lychee. Buah naga. So this is our morning walk / breakfast. Avocado milk. Sedap. Dia bukan pakai avocado, your avocado like macam pear shape. Ni avocado, I think avocado Asia. So dia macam bulat, macam plum besar, or mango Thai yang besar, gemuk punya, bulat. Very nice. You get this. Jalu mas. Get takoyaki. Kopi paket gini. Dia dah campur gula and susu. Oh, cappuccino right? Or latte. Latte. Kita beli kat Kajang. So kita jumpa kat Temerloh. This one is mocha. So you nampak lah macam brown sikit. So must be ada chocolate. And of course dia grind the coffee bean over there. Use the same coffee bean. Campurkan susu, gula dan koko. Then over here putih sikit is cappuccino. Apa ni? Oh, makcik. The best marketing ever is for you to try and taste. Ini just setakat cuba rasa-rasa je. And tersangkut. The rempah is just nice. Okay lah. Macam gini. Cemil dalam kereta. Okay lah kan. Sate cawan. Semalam we got a satay, right? 5 out of 10. But go and try. It's nice. We try sate Pasar Pagi Temerloh. Pasar Pagi Temerloh, yeah. I don't know. If you guys, if the name is not correct, please comment down below. Or what is called other than Pasar Pagi Temerloh, please comment down below. Kata for RM10. So kalau you rajin untuk tengok, boleh dapat 10 for RM10. But I tell you, pasar dia one way is about 2 kilometers long. If you park at point A, you need to walk back to point A. So kalau you walk the entire length, there's like to and fro 4 kilometers. And there's many stores. Can you remember which store you want to buy from? If let's say at the beginning you already think that you want to buy from the store. No way. So policy is, if you think it's berpatutan harga, just grab it.
Kalau nampak terus grab. Yeah, there is slim chance of you getting that place again. She like laksa. Very nice. Cute. Senang nak makan. And that's all folks. Kita adalah kuih-kuih lain lebih. Beli madu tualang. Kita beli onde-onde. Emping kelapa pulut. Madu tualang. About I think 250 ml. Very nice. Liverpool. 5 orang beli kat abang tu kan? Orang memang tadi masa datang, nampak kakak cakap, stop satu belah sana, ada lagi tak ada lagi. Okay. I baru masak laksa. Tadi ada laksa Pahang, tapi tak manage to catch, takut banyak sangat benda. The whole market itself is based against the Sungai Temerloh. So ke atas sikit tu, kat Sungai Temerloh tu ada Petronas. And over there also pasar. So the length is about 2 kilometers. Tapi dia berulas also. So dia ada bercabang, I think 2 cabang. So the first cabang we're gonna go after this, after our pit stop here. The second cabang kita tak pergi, right, kat Petronas tadi. So the second cabang is more for macam banyak kita nampak lah daripada jauh, nampak banyak sayur-sayur, barang-barang dapur lah. Makanan-makanan tak sangat. So makanan-makanan ni dia situated kat tengah-tengah of the pasar pagi tu. You kena jalan nearly to the main pasar and you can see the Petronas. Itulah pot makan kat situ. All the goreng-goreng, lauk-lauk, nasi kerabu, nasi dagang, nasi lemak, nasi ayam berempah. Sedap guys. Tengok. Terasa sangat. Koyaki ketam. Bukan kamera tu bergegar, saya yang bergegar. Tengok putih. Isi dia pun sedap. Gula melaka dia generous. Kelapa parut dia awesome. Kita makan dulu. Alright, mari kita pergi warung selai. Dah je tepi jalan je. Yeah, we have it. Warung selai. Very nice. Kuih-kuih packing je dah siap plastik. Kalau tak ambil pinggan. And then lepas ambil pinggan, dia ambil lah kuih-kuih you dan tunjuk pada dia.
Ni buat apa ni? Tunggulah. Kalau kita walk in tengok, tinggal satu je. Uish. Jadi sudah pre-order ke? Ya, saya Wow. order 10. Cakap Each lah awak. flavor. 2 pieces each flavor. Wow. Cantik ke? Hi guys, these are the egg tarts that we picked up from Warung Selai. Kita order 10 tapi yang tinggal 3 flavor je. We ordered 2 pieces for each flavor. This one is original. Ni raspberry from here. Ni raspberry. Ini pandan. Sedapnya di atas. Dia tak locate topping lah. Very rich. Crumble-crumble lagi atas cranberry ni. So good. Barang baik. Barang baik. Welcome back. Kita sudah check out. Now thank you Temeloh for the good memories, awesome memories, sedap memories. Kita makan-makan Tapi di... kita malu tak makan patin. Ha? Temeloh tak akan patin? Nak kata kena watak balik ke? Macam mana ni? But yeah. So thank you untuk kita makan di pasar-pasar tadi dengan pasar sehari, jelajah di pasar sehari Temeloh. That was fun. Lots of food, lots of sightseeing, eye opener to various orang kata various merchandise. So guys, how's Temeloh? Husna? Pasal Best. best. Pasal best lah. Mak favourite Tapi terlalu ramai sangat. Long weekend. Ramai ke? Ya. Jadi kalau awak datang hari Sabtu ke weekdays ke maybe Tak ada. tak ada ke atau a different type Sabtu of petang pasal karat. oh Sabtu petang pasal karat sampai malam 12 kan? Yes. Ya. So kita I didn't know that. So like I just follow je. Tahu-tahu jumpa pasar tu je. So remember only come on Sundays. Then you can see the pasar sehari Temeloh. Sebab tu ada orang sanggup boleh Melaka gerak pukul 4 pagi. Kau nak? Sabtu tak ada. So actually Tak ada. Temeloh itself Itu nama dia pasar sehari. Kalau tak pasar 2 hari. Betul. So Temeloh itself from KL is about 2.5 hours. That was with a few jams lah kita ada. Tapi kalau tak ada jam, smooth sailing from KL probably under 1.5 hour. 1 hour and a half to 2 hours lah. Correct. So memang dekat sangat lah dengan KL. Kalau you kat KL tak tahu apa nak buat kan, Lepas subuh gerak sebelum. just move, singgah ke Temeloh or stay one night kat Temeloh. Very nice, very beautiful, very the nature. Kalau orang-orang yang nak one with the nature, bersatu dengan alam, boleh je datang ke Temeloh. Banyak greeneries, banyak pokok kelapa, banyak tanah. Very nice. Paling kita tak gambar dekat depan sungai Temeloh. Simon. Dan kau cari mak, Itulah. mak kat mana, Dah hilang lah. kita nampak kat mana. Ya. Tapi lah sebab nak pergi belah sana tak pergi Ya. Kalau tak belah sana memang nampak celawar. Betul. I rasa petang Sabtu sebab semalam ada kelihatan datang petang Sabtu. Memang clear macam diorang boleh lepak tepi-tepi. Kereta boleh park. So tentage tu memang diorang buka lah. As in tak ada tentage yang diorang pasang sendiri lah. Patutlah dia bersipah sikit gitu. Tu lah macam lah rasa pagi memang subuh. Diorang subuh kat situ lah, mengimam kat situ ke. Dan terus buka kedai. Kita tak makcik tu jual garlic bread. Semua nampak Korean garlic bread. So off to Jerantuk. Nanti see you was there Jerantuk. Selalu